Okey guys, kepada orang Manjung yang mencari rumah untuk dibeli murah-murah. Saya ada bukan satu, tetapi dua unit di fasa 1A Seri Manjung. Masuk simpang terus sampai. Lokasi yang strategik, dekat dengan segala-gala kemudahan. Lebar rumah ni 22 kali 70, memang besar. Design lama, design klasik. Okey, ini carport rumah ni lah. Memang lebar juga. Okey, jom kita masuk. Okey, ini ruang tamu rumah ni lah. Ruang tamu dengan lantai mozaik ni. Ceiling pun design lama, rumah design lama. Di sini ruang tamu. Di sini kita ada ruang family dengan ruang makan design klasik. Sini kita ada bilik yang pertama, bilik tidur yang pertama. Dan di sini kita ada bilik tidur yang kedua. Rumah ini mempunyai 3 bilik tidur dan 1 bilik air. Sini bilik tidur yang ketiga. Lantai simen lah. Sini kita ada satu toilet siap dengan kolah. Memang rare, tak ada lah sekarang ni. Okey, kita ke dapur. Ini dapur rumah ni. Semuanya design klasik. Memang best rumah ni. Ceiling ni tinggi ya, ceiling ni tinggi. Memang tak panas dalam rumah ni. Ini adalah dapur. Dan kita ada ke pintu belakang. Kita ada tanah 10 kaki lagi di situ. Okey, itu sahaja untuk rumah di fasa 1A Seri Manjung. Market value 200 lebih. Tapi owner nak jual 180,000 saja. Dengan keadaan macam ni, kena touch up semula lah. Pada anda yang berminat, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.